Dua orang YB dari Parti Keadilan Rakyat ini masing-masing guna bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk mempertahankan Persatuan Promosi Penyatuan Secara Aman Satu China di Malaysia. Seolah-olah saya tersalah terjemahan nama persatuan itu. Saya percaya YB berdua sangat sedar bahawa nama dalam bahasa Melayu dan Inggeris yang didaftarkan langsung tidak sama maksud dengan nama bahasa Cina, Malaysia Izhong Heping Tongyi Chu Jing Hui. Janganlah buat-buat tak faham bahasa Cina. Kalian dua-dua pun dari sekolah Cina kan? Mari kita dengar dulu betapa fasilnya ahli parlimen kita cakap Cina. 教育部长法林纳西利今年3度清楚地表明，国家宪法和教育法令保障母语教育体系，所以母语教育在我国的教育体系里面的地位不容置疑。 万劳广富益山今天拿到20万令吉来做这个铺路的工程，然后今天我是跟理事混得就来到这个万劳拥有100年历史的这个广富益山，所以你看到我后面啊等等的地方有一些残旧了的路，或者以前这里是泥路。 Dua-dua YB ini sangat pandai cakap Cina. Jadi saya rasa mesti faham maksud asal nama persatuan tu kan? Jadi saya nak tanya, kenapa nama Cina Persatuan ini bawa maksud yang sangat berbeza? Adakah sebab nama Malaysia Izhong Heping Tongyi Chu Jing Hui terlalu komunis? Atau sebab kerajaan Malaysia tak benarkan nama tu didaftarkan? Jadi mereka daftar nama lain dalam bahasa Melayu yang jauh beza maknanya. YB berdua ni orang cerdik, berpendidikan tinggi. Tolong jangan bagi alasan putar belit. Kalau nama IC saya Xiao Hua, nama Cina saya mungkin Xiao Hua atau Xiao Hua. Takkan boleh jadi Ali atau Kuma. Ini macam saya order nasi char siu, awak bagi saya roti canai. Logik ke? Saya ni penyokong Pakatan Harapan dari dulu. Masa PIU lepas, saya siap buat video khas untuk sokong Pakatan Harapan. Tapi hari ini, tindakan dua YB ni memang memuakan. Langsung tak ada integriti sebagai wakil rakyat. Menipu rakyat yang tak faham Cina secara terang-terangan. Kamu tak malu ke dengan pengundi kamu sendiri? Kena ingat, bos kamu bukan Parti Komunis China. Bos kamu ialah rakyat Malaysia. Kamu jaga hati Parti Komunis China, kamu akan hilang undi rakyat. Walaupun kawasan kamu majoriti Cina, jangan ingat semua akan sokong tindakan kamu. Lihatlah sendiri, selepas kamu buat kenyataan, berapa ramai orang Cina marah. Buka ruangan komen tengok sendiri. Pergi tengok laporan berita pasal persatuan ini. Beratus-ratus komen orang Cina marah dengan persatuan tu. Jangan anggap sokongan Cina pada PH itu otomatik. Kalau 20-30 orang Cina undi pembangkang atau langsung tak keluar mengundi, kerajaan kamu boleh tumbang. Saya bukan orang Perikatan Nasional. Saya cuma rakyat biasa. Kalau PH buat kerja bagus, saya sokong. Kalau tak bagus, saya takkan sokong. Saya seru kerajaan PH tolong buat keputusan baik untuk Malaysia, bukan untuk Parti Komunis China. Persatuan ini jelas sangat mencurigakan. Kalau tak ada niat tersembunyi, kenapa nama Cina dan nama Melayu jauh beza? Ini memang jauh nama lain buat kerja lain. Menjilat China tak akan bagi kamu lebih banyak undi. Menjaga rakyat sendiri, itu yang akan beri kemenangan. Kalau YB nak senyap pun tak apa. Biar polis siasat pun sudah cukup baik. Saya rasa YB berdua orang bijak. Tolong jangan buat perkara bodoh. Sekarang kita cakap pasal media Cina pula. Saya nak tanya, kenapa media Cina hanya lapor suara yang menyokong persatuan tu? Seorang orang Cina yang menentang pun ramai, tapi satu pun tak siaran. Media sepatutnya lapor secara adil dan seimbang. Tapi kadang-kadang, bila saya buka media Cina di Malaysia, saya rasa macam saya buka saluran CCTV dari China. Kalau begitu, teruskan lapor Laut Cina Selatan milik mutlak China. Mesti serasi dengan naratif kamu. Saya sendiri dan ramai rakyat Malaysia sambut baik pelaburan, pelancong dan belajar dari China. Tapi kalau ini jadikan alasan untuk beri muka kepada China dalam hal politik, itu dah melampau. Contohnya, memaksa Malaysia tutup bendera Taiwan di lapangan terbang. Itu dah masuk campur politik tempatan. Rakyat Malaysia dan pertubuhan tempatan tak sepatutnya jadi alat propaganda untuk PKC. Contohnya macam persatuan Malaysia Izhong Heping Chu Jing Hui. Akhir kata, saya mohon seluruh rakyat Malaysia untuk bersama saya hentikan pengaruh PKC daripada meresap ke negara kita. Tolong kongsikan video ini kepada semua rakyat Malaysia. Biar mereka tahu bahawa orang Cina Malaysia juga ramai yang menolak kewujudan persatuan ini. Tak seperti apa yang dilaporkan dalam media Cina.